Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat dan rahmat kepada kitanya, sehingga dengan berbagai macam nikmat tersebut, walaupun bunuh sempat ujun, tetapi alhamdulillah dengan izin Allah kagak peringan langkah daripada gure-gure katanya, para alumni dan para peserta muzakarah untuk hadir di tempat yang mulia ini. Dan berdoa Allah semoga acara yang ditanya lakukan nibak malamnya bila Allah sukses dan sesuai daripada harapan kitanya bermandu. Kemudian selawat dan salim sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga kepada al dan sahabat beliau sekalian. Kata-kata keta'ziman dan keikraman kepada ulun tuan yang terutama sekali kepada Allah yarham Abu Rohani kita yang bersama. Dan lagi Allah, semoga beliau dipertempatkan oleh Allah pada tempat yang istimewa di sisinya dan dipersapat oleh Allah bersama kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata-kata keta'ziman dan keikraman daripada ulun tuan kepada yang mulia guru kita yang bersama Abi Radisam, yang mulia Abun di Blang Pilih, yang mulia gure-gure para alumni, para peserta muzakarah yang telah berhadir di malam yang berbahagianya. Kata-kata keta'ziman juga dan keikraman daripada ulun tuan kepada seluruh dewan guru dan para talabah yang mantap bernaung di daerah Madinatul Diniyah Darul Huda Palugadi. Baiklah, ulun tuan di malam yang berbahagianya ingin menyampaikan beberapa hal, di antaranya harapan dan keinginan daripada kita Nyoban Bandung, terutama kepada para alumni yang pernah tinggal walaupun sebentar di daerah yang tercintanya. Besar harapan daripada ulun tuan, kiranya kekompakan daripada alumni, baik itu yang alumni senior maupun alumni junior, kedua-duanya merupakan lulusan daripada daerah Darul Huda Palugadi. Maka dihadir kekompakannya akan melahirkan inovasi-inovasi ataupun cita-cita daripada alumni untuk menyukseskan atau membangkitkan pendidikan yang di daerah Nyonyo, begitu juga di daerah Jabung. Besar harapan sebagaimana yang kami pernah laksanakan sebelumnya, silaturahmi antar alumni, silaturahmi antar alumnian yang dipusatkan di daerah.